Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada Yang Ketua Yadim Datuk Dr. Hassan Bahrom atas segenap setahun kemudi kepimpinan di Yadim, dan setahun ini adalah penanda aras bermulanya sebuah era baru buat Yayasan Dakwah Islam Malaysia di bawah visi besar YDP melalui Alawiyat Yadim 2026. Kita sedang melangkah ke fasa penstrukturan dakwah yang lebih dinamik, tersusun dan forward looking. Dalam menempani new era ini, kerana saya selaku Timbalan Ketua Yadim adalah menjadi nadi penggerak utama di operational heartbeat yang menterjemahkan visi tersebut kepada real executions. Fasa ini menuntut kita meletakkan good governance dan ketangkasan operasi pada standard yang tertinggi. Tugas saya adalah memastikan seluruh jentera organisasi bergerak seiring, melaksanakan setiap amanah dengan penuh accountability, disiplin yang tinggi serta komitmen tanpa kompromi. Inilah sinergi kepimpinan Yadim dengan strategic visions daripada YDP yang dihidupkan pula oleh nadi pelaksanaan tugas yang committed dan integriti selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. InsyaAllah di bawah kepimpinan Datuk Dr. Hassan Bahrom, kita akan terus memacu Yadim sebagai wadah penggerak ummah yang disegani dan memertabatkan peradaban negara. Tahniah Datuk YDP dan selamat maju jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.